Khabil Irfan menuju Ricardo Tormo? Mampukah wira muda Malaysia cipta kejutan? Guys, begitulah tajuk video kali ini yang kami bawa sebagai information. Okey, kita ke intro. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Driven by Passion Motorsport. Hari ini kita akan membawakan preview perlumbaan yang paling dinantikan oleh peminat Khabil Irfan. Destinasi seterusnya ialah Sirkuit Ricardo Tormo di Valencia, Sepanyol, yang dijadualkan menjadi pusingan 5 Moto4 European Cup pada 4 hingga 6 September 2026. Persoalannya, mampukah Khabil Irfan sekali lagi mencabar kelompok hadapan? Mari kita lihat. Segmen 1. Mengenali litar Ricardo Tormo. Sirkuit Ricardo Tormo merupakan antara litar paling terkenal di Sepanyol. Litar ini mempunyai susun atu yang padat, banyak selekoh sederhana dan perlahan, serta beberapa zon membrek yang memerlukan ketepatan tinggi. Kesilapan kecil ketika keluar dari selekoh boleh menyebabkan pelumba kehilangan masa berharga di laluan lurus. Di sinilah kemahiran mengawal motosikal dan mencari garisan perlumbaan terbaik benar-benar diuji. Ramai juara dunia pernah menggunakan litar ini sebagai pentas membina nama mereka. Segmen 2. Prestasi Khabil Irfan. Musim ini menyaksikan peningkatan yang cukup positif daripada Khabil Irfan. Beliau bukan sahaja berjaya mencatat keputusan yang konsisten, malah turut meraih podium pertamanya dalam Moto4 European Cup, membuktikan bahawa beliau kini mampu bersaing dengan pelumba terbaik Eropah. Setiap perlumbaan menunjukkan peningkatan daripada segi keyakinan, teknik membrek dan keberanian ketika memotong lawan. Inilah perkembangan yang mahu dilihat oleh setiap penyokong Malaysia. Segmen 3. Cabaran di Valencia. Namun Ricardo Tormo bukan litar yang mudah. Pelumba perlu mendapatkan tetapan motosikal yang tepat sejak sesi latihan bebas lagi. Jika gagal mencari rentak pada hari pertama, ia boleh memberi kesan kepada sesi kelayakan dan akhirnya menentukan kedudukan di grid perlumbaan. Dalam Moto4, bermula di kelompok hadapan amat penting kerana persaingan sangat rapat. Segmen 4. Kekuatan Khabil. Apa yang menjadi kekuatan utama Khabil? Pertama, beliau semakin tenang ketika perlumbaan. Kedua, beliau semakin bijak mengurus tayar sehingga penghujung perlumbaan. Ketiga, keyakinannya semakin meningkat selepas beberapa keputusan memberangsangkan musim ini. Faktor-faktor inilah yang boleh menjadi kelebihan apabila berlumba di Ricardo Tormo. Segmen 5. Apa kata pakar? Pemerhati pembangunan pelumba muda berpendapat bahawa perlumbaan di Valencia sering menjadi ukuran sebenar kematangan seseorang pelumba. Litar ini memerlukan gabungan keberanian, disiplin dan konsistensi. Sekiranya Khabil mampu berada dalam kelompok hadapan sejak sesi kelayakan, peluang untuk menamatkan perlumbaan dalam kelompok terbaik akan menjadi lebih cerah. Segmen 6. Ramalan Driven by Passion Motorsport. Ini hanyalah analisis berdasarkan prestasi semasa, bukan keputusan rasmi. Kami melihat Khabil mempunyai peluang realistik untuk sekali lagi menamatkan perlumbaan dalam kelompok hadapan. Jika semua berjalan lancar dan beliau memperoleh posisi grid yang baik, tidak mustahil beliau mampu sekali lagi menaiki podium. Namun dalam Moto4, apa sahaja boleh berlaku. Cuaca, insiden perlumbaan, strategi serta persaingan sengit mampu mengubah keputusan dalam sekelip mata. Khabil Irfan kembali ke Ricardo Tormo, litar penuh kenangan. Apabila kita bercakap mengenai Sirkuit Ricardo Tormo di Valencia, ini bukan sekadar satu lagi perlumbaan buat Khabil Irfan. Mengapa? Kerana di litar inilah Khabil pernah mencipta satu detik penting dalam kariernya apabila berjaya meraih podium pertamanya dalam Moto4 European Cup. Keputusan itu membuktikan bahawa beliau mampu bersaing dengan pelumba-pelumba terbaik Eropah. Kini beliau kembali ke litar yang sama dengan pengalaman yang lebih luas dan keyakinan yang lebih tinggi. Ricardo Tormo terkenal sebagai litar yang teknikal. Ia mempunyai banyak selekoh yang memerlukan ketepatan membrek, disiplin ketika memasuki selekoh dan kelajuan keluar selekoh yang konsisten. Ini adalah litar yang menguji kematangan seseorang pelumba
bukan sekadar keberanian. Melihat prestasi Qabil sepanjang musim ini, kita dapat melihat peningkatan daripada segi kawalan jentera, ketenangan ketika berlumba dan kebijaksanaan memilih masa untuk memotong lawan. Jika beliau dapat memperoleh kedudukan grid yang baik semasa sesi kelayakan, peluang untuk sekali lagi bersaing di kelompok hadapan adalah sangat cerah. Namun, perlumbaan di Valencia sentiasa mencabar. Saingan sangat rapat dan kesilapan kecil boleh menyebabkan kehilangan beberapa kedudukan dalam hanya satu seekor. Sebab itu, setiap sesi latihan sebelum perlumbaan akan menjadi amat penting. Dan ini pandangan kami. Qabil Irfan kini bukan lagi pelumba yang datang sekadar untuk menimba pengalaman. Beliau kini datang sebagai pelumba yang ingin bersaing untuk keputusan terbaik. Ricardo Tormo mungkin sekali lagi menjadi pentas untuk beliau, membuktikan bahawa bakat muda Malaysia mampu berdiri sama tinggi dengan pelumba-pelumba terbaik dunia. Sebagai penutup, bolehlah kita kata, perjalanan Qabil Irfan masih panjang. Tetapi setiap perlumbaan membuktikan beliau semakin hampir menjadi salah seorang pelumba muda terbaik Asia. Semoga beliau terus mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Kami di Driven by Passion Motorsport akan terus membawakan perkembangan terkini mengenai Qabil Irfan, Hakim Danish, MotoGP dan Formula 1. Jika anda mahu terus mengikuti perjalanan mereka, jangan lupa tekan like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton Driven by Passion Motorsport, where passion meets speed. Ricardo Tormo is more than just another race for Qabil Irfan. It is a circuit filled with memories and confidence. If he stays focused, qualifies well, and manages the race wisely, don't be surprised to see the Malaysian youngster fighting at the front once again. From all of us at Driven by Passion Motorsport, we wish Qabil Irfan the very best. Good luck, Qabil. Malaysia is behind you.